Raka aku dah siapkan. Kau pergi ambil upih kelapa kat bawah. Boleh? Aku tak nak kawan dengan kau, Zaimi. Sebab kau ajak Kadir ni. Dah, kita dulu apa Allah tu. Selit ni hati buat video ni. Ya. Dah siap ke? Aku naik Kau tak payah naik lah, kau tak payah naik. Aku dah tak kawan dengan kau tau. Aku kawan dengan Kodir je. Uzaimi. Ini pokok dan ni kemah abang aku tau. Kenapa aku tak boleh naik pula? Itu dulu abang kau punya. Sekarang aku dengan Kodir je yang repair tau. Bodoh lah. Aku pergi tarik upi kelapa, aku bagi kayu apa semua. Aku buat kerja jugalah. Alah, kau ambil upih kelapa je. Aku dengan Kodir tengok ni. Pasang atap, pasang tiang. Penat tahu paku tangga. Macam-macam lagi. Kau kat bawah, relax je. Dah lah, kau balik lah. Bodoh lah. Aku ingat lah kau, Zaimi. Nanti raya tak payah datang rumah aku. Aku tak nak bagi duit raya dekat kau lagi. Alah, aku pun tak ingin. Dah siap deh. Kira, give me far deh. Oh, Ada muka. ada muka. Ada balik dia. Tadi kenapa kau halau Kamaru? Biar dia tak nak kawan sangat dengan kau. Tadi kan, masa aku jumpa kau kat sana kan, dia cakap kat aku, dia tak nak kawan dengan kau. Ya ke? Iyalah. Tapi kesian kat dia. Biarlah, dia bukan buat pun pondok ni. Kita dua je. Tengok pasang atap, pasang tiang tu. Dia duduk saja-saja je. Penat kita. Ya. Biarlah dia. Yalah.